Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama, wajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan! 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 Aki mana? Ada kat dalam. Aki! Hah? Apa tu? Ya. Aki! Papa dengan Mama kat mana? Ada kat luar tu. Banyaknya. Apa benda ni? Tengok. Wah! Cantiknya. Aki buat ni. Iyalah. Siapa lagi? Takkan Wan kot. Bola apa ni, Aki? Bola takraw. Bola takraw ni patutnya dibuat dengan rotan. Tak ada rotan, pakai ribon plastik pun boleh. Mari Aki ajar. Mula ambil satu, masuk bawah sini. Lepas tu, ambil satu lagi, masuk sini pula. Buat, sampai jadi bentuk bulan. Lepas tu, masuk ke bawah. Tarik. Dah siap. Aki dah Haris, siap. macam mana? Tara! Tak jadi. Papa, tengok. Biasalah tu, Aris. Susah lagi. Jangan macam tu. Nah, cuba lagi sekali. Anaklah. Biara pula buat. Jangan lekas putus asa. Tak jadi sekali tak apa. Cuba lagi sampai jadi. Korang tahu kan? Kancil binatang yang bijak. Tahu? Tapi sebijak-bijak kancil tu pun pernah gagal. Oh, macam sepandai tupai melompat, akhirnya jatuh. Itu lain. Dengar cerita ni. Pada zaman dahulu. Aki, ceritalah. Yelah. Hari ini Aki nak cerita 3 perkara tentang sihir. Apa yang kamu tengah bincangkan ni? Kancil! Ya, saya. Hutan kita ni ada singa. Badan dia besar. Singa digelar sebagai Raja Rimba. Sekali dia mengaum, macam burung di langit. Tapi ada yang kata dia kacak. Dia dah makan rusa dengan ganas. Nanti dia mesti nak makan kita juga. Kita kena halau dia dari sini, Kancil. Tolonglah. Kau kan bijak. Betul? Kalau tak habislah. Lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut singa. Harimau? pula. Aku dah tahu macam mana nak halau singa tu. Macam mana? Cakaplah Kancil. Adalah. Kat mana singa tu? Tadi aku nampak dia kat gua. Kancil! Kau pergi sendiri je. Harimau! Oh, harimau!
Kancil! Akhirnya, kau dah bersedia nak jadi makanan aku? Mari sini. Tak. Apa khabar harimau? Baik. Kenapa kau tak takut? Ada muslihat baru? Mana ada muslihat? Aku kesini untuk umumkan ketibaan Raja Rimba yang baru. Kancil. Mana ada Raja Rimba selain aku? Sudahlah. Aku pun dah lapar ni. Dengar tu. Itulah ngauman Raja Rimba. Sang singa lebih kuat dari kau. Sang singa? Raja Rimba? Biar aku tunjuk siapa raja. Mana dia? Dia ada di sekitar gua. Jangan harimau, jangan pergi. Dia lagi besar dan gagah dari kau. Nanti dimakannya kau. Merepek! Aku yang akan makan dia. Kau tengok nanti. Berjaya, tak berjaya. Berjaya, apa-apalah. Ya!